Hai semua, hari ini saya ingin kongsikan langkah-langkah penjagaan kepala. Zaman ini, ramai orang cenderung mengalami insomnia, pening dan sakit kepala akibat tekanan kerja. Jadi, membersihkan meridian kepala akan membantu melancarkan peredaran darah, melegakan keletihan, sakit kepala dan insomnia. Ini langkah-langkah penjagaan kepala. Jom kita lihat kaedahnya. Langkah pertama, merangsang meridian Du 10 minit. Pertama sekali, kita letakkan elektrod putih di atas titik Dashui yang terletak di bawah proses spina vertebrata cervix ketujuh. Elektrod hitam pula diletakkan pada titik Ziyang yang terletak di tengah-tengah skapula kita. Selepas meletakkan elektrod, kita akan menghidupkan peranti. Semasa prosedur, kita perlu memilih tahap keamatan yang paling sesuai dengan pelanggan. Titik Ziyang ialah tempat terletaknya tenaga yang terkuat dalam badan kita. Ia boleh mengatur fungsi jantung. Titik Dashui pula membantu melegakan leher tegang dan melancarkan peredaran darah. Langkah 2, nyah sekat meridian Du dan meridian pundi kencing 5 minit. Mula-mula, kita akan melalui meridian Du dari Dashui ke Yaoshu. Kita gerakkan perlahan-lahan ke bawah, ulang 3 kali. Kemudian, dengan menggunakan 2 elektrod sebelah menyebelah, kita akan bermula dari sisi Dashui dan memanjang ke bawah sepanjang meridian pundi kencing. Ulangi proses ini sebanyak 3 kali. Ini membantu mengawal keseimbangan sistem imun badan. Sepanjang prosedur, pelanggan kita mungkin rasa kehangatan di seluruh badan. Langkah 3, tetapkan acupoint selama 4 minit. Pertama, kita letakkan elektrod putih pada titik Dashui. Dan kemudian letak elektrod hitam pada titik Feng Fu. Feng Fu terletak betul-betul di bawah alur bawah penutup tengkorak kita. Ia membantu kita untuk mengurangkan pening, sakit kepala dan hidung tersumbat. 4 minit kemudian, kita menetapkan acupoint di titik Feng Qi. Feng Qi terletak di pangkal tengkorak. Fungsi utama Feng Qi adalah untuk membantu mengurangkan pening, sakit kepala, leher tegang, insomnia, tinnitus dan sebagainya. Langkah 4, legahkan kawasan kepala 4 minit. Mula-mula, letakkan elektrod putih pada titik Ziyang dan gerakkan elektrod hitam dari Ziyang ke Feng Fu, ke depan dan ke belakang sebanyak 3 kali. Selepas itu, tolak 2 elektrod dari titik Feng Qi ke titik telaga bahu dan kemudian kembali ke Feng Qi. Ulang 3 kali. Akhirnya, kita bergerak dari titik Feng Fu ke titik Feng Qi terus ke hujung telinga. Langkah 5, tetapkan acupoint 4 minit. Apabila menetapkan acupoint dari hadapan, dinasihatkan untuk menukar ke elektrod kecil. Pertama, letakkan elektrod putih pada titik Shenke atau titik Dashui. Sementara itu, elektrod hitam diletakkan pada titik Baihui yang terletak di tengah kepala. Ia dapat melegakan sakit kepala, insomnia dan masalah lain.
Apabila kita berada di dalam prosedur, pastikan elektrod kita dekat dengan acupoint dan tahan acupoint selama 4 minit. Seterusnya, letakkan elektrod putih pada titik syengkir atau titik dashui, manakala elektrod hitam ditetapkan pada titik yintang. Titik yintang terletak di antara kening kita. Ia membantu insomnia, mata kering, rhinitis. Akhirnya, melegakan kawasan kepala 5 minit. Sebelum kita bermula, anda disyorkan untuk menyapu lotion atau esen secara merata pada dahi. Elektrod putih kekal pada syengkir atau dashui, manakala elektrod hitam bergerak dari yintang ke tulang kening dan ke pelipis, kemudian mengikut garis rambut ke titik shenting. Selepas itu, terus menuju ke pelipis dan akhirnya kembali ke yintang. Ulangi sebanyak 3 kali. Ini membantu meredakan sakit kepala, insomnia, mata kering dan juga mengurangkan kedutan di dahi. Dengan ini, selesailah prosedur penjagaan kepala. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi kami. Terima kasih kerana menonton. Bye!